Pejabat Pendaftar Agensi Pelaporan Kredit atau dikenali sebagai PPK ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan untuk mengawal selia agensi pelaporan kredit di Malaysia. PPK menguatkuasakan Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010, Akta 710 bagi melindungi maklumat kredit dan hak orang awam. Agensi pelaporan kredit bertanggungjawab memastikan laporan kredit adalah relevan, tepat, semasa, terkini dan tidak mengelirukan. Laporan kredit mengandungi maklumat yang berkaitan dengan kelayakan untuk diberi kemudahan kredit, sejarah kredit dan keupayaan membayar balik pinjaman. Anda bertanggungjawab memastikan pinjaman dibuat mengikut kemampuan, dokumen pinjaman disimpan untuk rujukan dan tahap keberhutangan sentiasa dikawal. Ketahui hak anda dengan memberi persetujuan bagi menzahirkan maklumat kredit, pengakses dan membetulkan serta menerima notis pemprosesan maklumat kredit. Reputasi kredit tanggungjawab anda.